Smoky, buat apa kat sini? Dah, tanya bosan kat sini angin kan? Daripada duduk bosan. Panas sial kat sini. Jom kita pergi makan, jom. Kau nak pergi mana ni? Teman Smoky makan. Alah, abang nak ambil sekejap kat sana. Panas ni. Jomlah sekejap. Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Bring me to the top, can find you in the end. You'll never cry for me. So tell you all the truth. Encik Rocky, dokumen ni kita akan gantikanlah dengan surat wasiat lama. Saya cuma ikutkan saja wasiat baru. Baik, nanti saya akan proseskan dengan senyap. Buat sendirilah, tak ada siapa yang ketahui. Saya kan anak sulung. Mimpi rupanya. Ui, Astagfirullahaladzim. Weh kau. Kau terkejut aku ni bang. kau okey? Ini kes teringat dia lagi lah ni. Kau ambil ni, minum. Aku faham benda macam ni susah kau nak terima. Tapi slow-slow lah ya. Bodoh juga adikku ni. Apa yang susah sangat nak terima tu? Kau buat apa sini? Aku dengar apa yang kau cakap tadi. Cuba kau bagi tahu aku. Ni hal orang besar. Kau budak lagi. Ni hal orang dewasa. Kau tak payah masuk campur. Kau hajar kata aku budak. Macam mana aku nak tahu siapa yang bunuh Aminah? Semua aset akan diberi kepada Muhammad Razi bin Azlan, waris tunggal. Waris tunggal?
bila masa pula ayah tak ramai seorang ni. Ayah ada bagi harta lebih dekat aku. Tapi aku tak tahu kenapa. Kenapa ni lagi? Kau buat apa ni, Rocky? Oi, ni apa benda ni? Ha? Kau ingat aku bodoh kan? Ni. Ayah bagi harta semua sama rata. Apasal dalam ni ada nama kau je? Itu bukan aku yang Julius. Ayah yang pilih aku. Asal kau nak salahkan aku? Sebab ayah tak percaya dengan kau. Ayah pilih kau. Mustahil. Mustahil. Waktu dia sakit, kau ada jaga dia? Tak. Lepas tu sekarang kau nak rembat semua harta. Aku akan panggil daripada kita. Aku pun. Lepas tu aku akan lingkup kau. Okey. Silakan. Kau nak sangat perang? Go ahead. Tapi sayanglah, aku baru je nak tolong kau. Baru je nak bagi tahu kau yang aku tahu siapa pembunuh Amirah. Tapi kalau macam inilah layan kau terhadap aku, simpan je kemarahan kau tu. Jangan nanti kau menyesal. Smoky. Aku akan buat kau menyesal, Rocky. 이 공간 속에서 날 깨워줘. 이 어둠 속에서 날 찾아줘. Ni dah kodai video kau. Kau Suria, Cik Isan Suria. Nah, Cik jalan balik-balik tepi tu. Nampak apa plastik bangang bodoh tepi tu? Jangan disebabkan hal ini kau merosakkan ekonomi dan karier kau. Baru nak tahu, Rocky itu sebenarnya abang Ai sekarang ni tengah kerja dengan dia. Biasa kena tembak. Jom tolong dia. Selalunya pembunuh datang dengan belas-belas. Maki. Kau dah tengok berita? Dah. Amirah. Kalau kau pergi, kau pun mati. Jom.